Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Selamat datang ke MDG Podcast, iaitu Cakap Terus Terang oleh Masjid Darul Ghufran bersama saya Radin Zainal Mustafa dan juga Imam-Imam Hafiz undangan ya, Ustaz Hanafi Abdul Rashid bin Abdul Rashid Yono dan juga Imam Wan Muhammad Irsyad bin Wan Zulkifli. Khabar Ustaz-Ustaz semua? Baik, Alhamdulillah. Nak tanya sikit lah tentang Imam-Imam Hafiz di Masjid Darul Ghufran. Pertama kali Ustaz Hanafi memang dah lama lah. Dah berapa tahun Ustaz sini? Berapa tahun Dah lupa. Bermula dari 2009. 9 dah. 2009 berapa? 14 tahun. Kurang. 14 tahun Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau untuk Muhammad Irsyad, Wan Muhammad Irsyad pertama kali di sini. Ya, saya pertama kali. Asalnya dari mana Ustaz Muhammad Irsyad? Saya berasal daripada negeri Kelantan, Darul Naim. Kelantan, Alhamdulillah. Ramai juga orang-orang Kelantan dah ke Singapura sini tahu Ustaz. Jadi imam-imam betul. Ustaz Hanafi ada insya-Allah. Ustaz Hanafi pun dari Kelantan bukan? Saya duduk di Kelantan. Duduk di Kelantan. Asalnya di mana Ustaz? Saya asal bercampur lah Ji. Bercampur maksudnya dari mana? Arwah ayah saya asal Kedah. Okey. Mak saya asal selatan Thailand, Patani. Kedah Patani. Mix Ya, campur-campur ya. Masya Allah. Sebab tu nampak kacak. Masya Allah. Masya Allah. Okey. Kita ni sembang-sembang Ramadan, ingin sekali mendapatkan sedikit mencedok ilmu lah. Sebelum itu kita pun nak tahu juga tentang latar belakang lah. Terutama imam muda kita Betul Ustaz boleh Ustaz boleh terangkan kepada saya Ustaz macam mana latar belakang Ustaz menjadi seorang hafiz Al-Quran, jadi imam dari mula sampai sekarang ni. Boleh Ustaz kongsi sama sikit? InsyaAllah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, perjalanan saya sebelum saya menghafal Al-Quran, sebelum saya mengenal Al-Quran, pada umur darjah 4, tahun 4. Darjah 4. Dalam 12 ke kot? Darjah 4, 12. Darjah 6, muda lagi, 10 tahun lah. Jadi saya mula mengenal Al-Quran pada umur 10 tahun, yang diajar oleh ayah saya sendiri. Ayah. InsyaAllah. Dan masa tu saya dah boleh baca Quran rasa masa tu. Lepas tu saya baca dekat sekolah rendah masa tu. Lepas tu lepas baca seorang-seorang dalam kelas sekolah rendah masa tu. Lepas tu habis kelas tu Ustazah pun panggil. Ustazah sekolah rendah panggil lah. Dia panggil, Irsyad, awak boleh teranum ni. Dia kata awak ada suara, dia kata. Saya pun tak tahu sebab saya memang baca je dalam kelas. Ini bukan sekolah agama atau bukan? Sekolah biasa sekolah biasa saja. Lepas tu saya pun, ya ke. Lepas tu saya pun balik rumah, saya beritahu dekat ayah saya, kata, Ustazah ada minta ni untuk masuk pertandingan ni, dia kata. Lepas tu saya pun terus cakap dengan Abi, ayah saya, saya nak belajar. Tak tu saya belajar dengan ayah saya. Betul. Dia ajar Al-Quran, dia ajar taranum Al-Quran masa tu. Umur 10 tahun? Umur 10 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan bila dia banyak ajar saya, antara lagu favourite saya dan lagu yang paling saya suka ialah lagu Nahwan. Nahwan Ustaz kena ajar saya sikit. Saya bukan ahli tu. Saya ahli lain Boleh kita akan kongsikan. Nahwan Nahwan. Itu lagu taranum dia. Lagu taranum Al-Quran. Cuba macam mana sikit bunyi. Bunyi dia Bismillahirrahmanirrahim. Allah. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Macam itu dia bunyi baru intro je Ustaz menggigil saya dengar. Okey, selepas tu saya pun mula meminati Al-Quran. Masya Allah. Luar biasa. Saya minat Al-Quran sampailah saya habis sekolah rendah. Terus ayah saya akan hantar saya, adik-adik saya ke tahfiz Al-Quran. Sekolah tahfiz. Masya-Allah. Bermula daripada abang saya lah yang sulung. Saya anak yang kedua. Bermula abang saya, dia akan hantar ke tahfiz ke Kelantan. Kemudian saya pula yang kedua. Start saya menghafal Quran pada umur 13. Umur 13. Berapa tahun dia punya sistem pembelajaran atau education untuk jadi seorang hafiz? Sampai tingkatan 5. 5 tahun. Tingkat 5 berapa Tingkat 5 sini
menengah 17. 17 tahun. 17 tahun daripada umur 10 tahun. Daripada 13. umur 13. Oh, jadi dalam 4 tahun, 4-5 tahun Alhamdulillah. Lepas tu Ustaz, Lepas tu sekolahnya apa sekolah? Sekolah Hafiz dia apa? sekolah tahfiz tu sekolah yang pertama ialah SMUA Tarbiyah Diniyah Bunuk Sarang Burung. Saya sekolah situ hanya 2 tahun saja. Okey. Lepas tu kena berpindah. Kena pindah lah. Sebab apa ni, ayah kan dia duduk Perak. Aha. Jadi nak hantar saya balik tu jauh, nak Jauh pergi asrama lah, lagi. Jadi cari sekolah yang dekat lagi, tukar sekolah pula. Ke sekolah. Pada tingkatan 3, sekolah SMUA Al-Kausar. Okey. Dekat Kota Baru, Kelantan. Tu umur berapa? Umur 14. 14 tahun. Okey. Sekarang ustaz dah Dah 23, 24. 24, 14 dah. Okey. Habis tu ustaz dah kahwin belum? Belum. Belum. Alhamdulillah. Masih ada harapan. Okay. Untuk mencari insya-Allah seorang, insya-Allah. Okey. Jadi lepas ustaz dah habis tingkatan tu, ada pergi college mana ke, ada mana-mana? Oh, tak ada. Saya bermula saya jadi imam tarawih pada tingkatan 3. Oh, okey. Tingkatan 3. Saya dijemput oleh Masjid Mukim di kampung. Di kampung ada masjid. Okey. Pertama kali lah. Sebagai imam Tarawih. Imam tarawih insya-Allah. Jadi banyak mana ustaz, orang-orang sini memang orang Singapura memang suka kepada pengajian-pengajian hafiz Al-Quran, tahfiz Al-Quran. Jadi macam mana sebenarnya cabaran-cabaran ustaz selama ingin mempelajari tahfizul Quran dalam sekolah ni? Apakah cabaran dia ustaz selama hantar dalam pengajian? Cabarannya ialah masa dan juga cara kita buat masa untuk kita hafal Quran. Satu keadaan yang paling sukar lah. Itu kita nak ingat tu. Memang sungguh mencabar. Memang saya pernah nak hafal Quran tu sejam lebih. Sejam? Satu muka surat. Satu muka surat? Baru-baru ni? Baru-baru tu. 1 jam 1 muka surat. 1 jam muka surat. Oh, 1 jam 1 muka surat. Kita di sini 1 muka surat 24 jam pun tak cukup Ustaz. Hantar 1 jam Sebab sebab anak interview sekolah tahfiz dekat Kelantan ni, dia kena ingat 1 muka surat. Dia akan bagi masa sejam. Okey. Itu sangat mencabar lah. Sebab kita tak pernah hafal Quran kan. Ni first time First time. Ada gangguan-gangguan tak Ustaz dalam hafal Quran ni? Ada? Mesti ada. Apa gangguan utama yang bila seorang nak menghafal Quran ni? Kalau kita Singapura sini, kita kat sini memang gangguan dia WhatsApp. Gangguan dia banyak suruh ni suruh tu, kerja. Contohlah sini kalau orang-orang biasa nak menghafal macam mana selain sebagai pelajar, macam orang dewasa macam saya dah tua ni, kalau saya nak hafal Al-Quran tu, apa cabaran dia Ustaz? Cabaran dia mungkin disebabkan kerja. Masalah diorang. Tapi kita tak boleh kita tak boleh jadikan Al-Quran ni sebagai bebanan sebenarnya. Bebanan maksudnya bebanan. Jadi kita kena cari masa untuk kita hafal Quran dan baca Al-Quran. Mesti nak buat ada masa mesti kena ada masa. Okey. Saya nak skip pada Ustaz Nafiz, skip dia Ustaz. Okay. Walaupun Ustaz nanti tentang Ramadan, tapi apa yang dihadapi dilalui sama Ustaz masa tamu Ustaz sebagai student. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okey, alhamdulillah apa yang dikongsikan oleh saudara Muhammad Irsyad ini adalah perjalanan seorang yang nak menghafal Al-Quran. Sebenarnya menghafal Al-Quran ini dalam peringkat apa sekalipun sama sahaja. Sebab kita dengan Al-Quran ini adalah ibarat yang dikatakan satu hubungan yang sangat-sangat perlu dirapatkan daripada awal lagi. Setiap lapisan, sama ada nak menjadi hafiz ataupun nak jadi qari ataupun nak jadi guru Al-Quran, penyemak Al-Quran ataupun nak menjadi peminat mendengar Al-Quran ni, semuanya kategori-kategori lah. Jadi sebenarnya kita nak kena membina asas setiap bidang tadi ataupun setiap kategori tadi sebenarnya daripada awal lagi. Contohnya kalau ikut, saya nak tambahkan, kalau ikut apa yang saya lalui adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala dalam rumah saya, suasana Al-Quran itu alhamdulillah terbina daripada awal usia kita. Bermula daripada abang saya lah. Saya, almarhum abang saya, dia dah menghafal Al-Quran. Dan abang kedua saya menghafal Quran, dan kakak saya menghafal Quran, dan saya dan adik-adik. Satu keluarga? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab alhamdulillah environment suasana gitu.
almarhum ayah saya lah, kekuatan pada diri dia. Dia yakin sangat Al-Quran adalah panduan kita. Betul. Dan dia letakkan syarat untuk anak-anak dia belajar, untuk nak lanjut belajar sekolah ni mesti khatam Quran. Itu dia punya syarat tu. Syarat dia ketat sikit. Khatam Al-Quran. Khatam menghafal Al-Quran. Menghafal. 30 juz. Yes. Jadi, syarat itu syarat dia. Sebab jadi saya kongsikan di sini, arwah ayah saya memang dia aliran pondok. Jadi dia punya mindset dia memang Al-Quran ini adalah guide kita lah. Dia akan bawa kita ke mana-mana. Adanya betul. Tanamkan Al-Quran dalam dada, semua ilmu dunia akan ikut. Betul. Kepada bidang apa sekalipun kita ceburi, insya-Allah Quran akan letakkan kita di depan lah, insya-Allah. Itulah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Wan Irsyad pula, Muhammad Irsyad, apa sebenarnya yang terdorong you untuk menjadi seorang imam dalam sebuah masjid? Adakah kerana memang saya seorang hafiz Quran, jadi saya kena jadi imam, ataupun memang minat, ataupun memang terdorong daripada family ke, atau memang cita-cita you lah untuk menjadi seorang imam hafiz Quran lah? Pertama sekali saya berminat disebabkan ayah saya lah. Ayah saya juga menjadi imam juga. Imam. Imam juga. Ni anak Pak Imam lah. Kalau apa anak Pak Imam Ustaz Tapi imam kampung, imam masjid. Imam kampung. Okeylah, imam kampung. Ustaz Jamal pun imam kampung juga. Imam kampung Tampines dan Simei. Di Masjid Darul Ghufran. Jadi beliau dikenal sebagai imam kampung Tampines dan Simei. Masjid Darul Ghufran. Okeylah Ustaz, imam kampung okey. Jadi bermula saya tingkatan 3 itulah saya jadi minat untuk menjadi imam. Pertama kali jadi imam tarawih. Yang pertama sekali sebab saya nak memperbaiki bacaan saya, nak mempertingkatkan bacaan saya dengan saya menjadi imam tarawih. Macam ada perasaan yang pertama kali tu imam tarawih macam ada orang tegur tak di belakang? Ada second mesti ada. Macam perasaan Ustaz? Lepas solat pun mesti ada orang tegur. Perasaan tu masa saya imam tu memang rasa gugup lah. Rasa gugup Akan takbir pun rasa macam gementar. Sebab kita nak jemaah ramai kat belakang. Yelah, betul lah, betul. So perasaan dia memang takut salah, takut terlupa. Betul. Tapi sana-sana kalau compare jemaah sana dengan jemaah sini, macam mana respon tentang anda jadi imam di sini? Sana direct tak? Dia lepas solat dia akan panggil lah. Di sana? Tidak kata pergi sudah semai tu orang tu datang tak. Okey. Kalau sini tak dapat. So far sini okey So far sini alhamdulillah. Ustaz Nafi dah berapa tahun? 14 tahun. Betul Ustaz okey, alhamdulillah. Masya-Allah, luar biasa. Jadi dari dulu Ustaz Nafi dulu sebelum ni memang imam di mana Ustaz? Okey, alhamdulillah. Solat tarawih ni saya macam cerita tadi sama jugalah. Tahfiz tu memang alhamdulillah terikut-ikut abang. Jadi memang sedar-sedar saya menghafal Quran pun saya tak ada terasa saya bersusah payah. Maksudnya waktu budak-budak kita tengah nakal, yalah budak kan. Jadi kita menghafal ikut suasana je. Ayah suruh pergi tahfiz, kita pergi. Abang ajak pergi tahfiz, abang paksa kita pergi. Sampailah saya khatam Quran. Umur saya 12 tahun saya hafiz. 12 tahun 12 tahun. Jadi khatam Quran 12 tahun 30 juz. Ya, hafiz. Masya-Allah. Waktu nak khatam tu pun masih lagi saya saya tak nak ke kelas sangat lagi. Sebab kita tak ada kesedaran. Tapi alhamdulillah suasana tu yang membantu saya. Pengalaman saya jadi imam tarawih, saya selalu semak abang saya bermula daripada umur 7 tahun 8 tahun. Saya umur 9 tahun saya jadi imam tarawih. Masya-Allah. Di masjid kampung juga. Tapi di Makkah Al-Mukarramah di Ajiat. Masya-Allah. Saya ingat saya daripada 2009 sampai sekarang. Daripada umur 9 tahun sampai sekarang. Sampai sekarang. Ana nak tanya dia, anda dulu pengajian di mana Ustaz Nafi? Boleh tahu sikit pengajian tahfiz kami di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram sepenuhnya di situ 30 juzuk. Selepas tu saya balik ke tanah air untuk belajar sekolah. Macam saya cerita tadi lah, arwah ayah memang tak sokong selagi mana tak habis tahfiz. Bila hafiz baru dia bagi green light untuk kita belajar sekolah.
Jadi saya ambil sanawi untuk saya nak kejar umur saya. Okey. Daripada sanawi itulah saya berpeluang untuk ke Azhar, sambung di Al-Qahirah, Azhar lah di Kairo. Lepas tu saya dapat Madinah, sambung di Madinah. Okay. Di Azhar tu BA. Saya Quran? separuh BA lah. Separuh BA. Bila saya dapat tawaran Madinah, saya tinggal Azhar, saya pergi Madinah. Oh, anda itu Madinah InsyaAllah. habis di Madinah, Madinah ya. lah. Ya. Bagian apa Ustaz? Kuliahnya? Kuliah Quran. Quran Kuliah Quran, qiraat dan pengajian Islam. Pengajian Islam. Ya. Masya-Allah, alhamdulillah. Bagus. Anda kenal banyak orang budak-budak Madinah sini. Pelajar-pelajar. Sekarang dah share lah. Orang-orang Andalus ni semua orang-orang Madinah Ya, masya-Allah. Pelajar-pelajar Madinah. Maksudnya ustaz kita lah. Ustaz Jamal, hadis macam-macam, alhamdulillah. Jadi saya nak tanya sikit. Memang menjadi seorang imam hafiz tu memang ada kriteria dia Ustaz maksudnya memang kita di Singapura pun, di sini pun, di masjid ataupun pelajar-pelajar, parents-parents nak seorang anak tu menjadi hafizul Quran. Memang saya pun dengan teman saya pernah satu kali bercita-cita nak buat pengajian center tahfizul Quran. Tapi bukan mudah bila nak buat kurikulum tu. Maksudnya dengan keadaan Singapura ni, kita sibuk dengan pekerjaan dengan everything. Jadi dia masih nak anak mereka menjadi seorang hafiz. Kalau tak 30 juz pun, juz amat pun okey, atau juz 1 juz pun okey. Tapi saya tengok bila saya bincang dengan teman saya, nak plan untuk satu 30 juz tu memang bukan mudah, bertahun-tahun. Malah kalau full time student bertahun-tahun. Kalau full time student berapa tahun Ustaz? Kalau full time student? Okey, sebenarnya untuk kita nak letakkan garis tamat ataupun kita punya target untuk kita nak tempoh untuk menghafal Al-Quran tu, sebenarnya dia bergantung kepada umur sebenarnya, dan juga kepada kehendak masing-masing. Cuma satu je istilah yang saya boleh tekankan di sini ataupun saya boleh share ikut pengalaman saya. Untuk dewasa tak ada istilah terlambat dan tak ada istilah mustahilnya. Sebab saya masih lagi jaga satu kelas, saya namakan tahfiz dewasa. Ada kelas tahfiz dewasa. Okey, ni semua kira-kira umur yang unlimited lah. Unlimited. Ya, unlimited dia. Yang paling tua pelajar umur berapa Ustaz? Ada 70 pun ada Ji. 70 ada. Jadi memang seronoknya peringkat awal mereka rasa macam macam tak boleh. Ini tahfiz ni istilah ni untuk pelajar-pelajar tahfiz kena pakai jubah, kena beli kepala. Tidak. Saya kata cuba dulu. Bila cuba tu alhamdulillah banyak berjaya. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya tengok pun memang saya pun terdorong juga dulu bila teman saya buka tahfizul Quran tu. Tapi memang saya tengok cabaran dia pun boleh tahan juga. Ya, betul. Nak menghafal. Dan saya lihat pun memang buat masa sekarang ni memang responnya atau demand dia ada untuk pelajar-pelajar mempelajari tahfizul Quran, sama ada di sini secara part time lah. Sini tak ada full time, ada satu Sekolah Agama Radin Mas mungkin ada satu, dan mungkin lain semua part time. Kalau di luar sana, di Malaysia dan sebagainya, memang banyaklah sekolah-sekolah full time tahfizul Quran. Betul. Jadi alhamdulillah, saya dengar pun cerita-cerita ustaz ni, diorang ni macam mana you all lalui kehidupan masing-masing berbeza, walaupun berbeza, tapi memang Ustaz Hanafi lah, umur 7 tahun dah semak Insya-Allah. Semak tu 7 tahun tu. Jadi bila orang cakap tentang Al-Quran ni Ustaz, berkaitan dengan bulan Ramadan sekarang kita ni. Memang bila cakap tentang bulan Ramadan ni dengan turunnya Al-Quran tu, Ustaz boleh baca satu ayat Ustaz tentang kedatangan Ramadan dalam surah-surah yang ada tu. Surah Al-Baqarah. Masya-Allah. Boleh Ustaz? Boleh sikit-sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Itulah kita nak dengar tu bacaan Al-Quran yang selalunya kita lazim dengar di corong radio ataupun di internet mana tentang ayatnya turunnya ayat mengenai Ramadan. Jadi Ustaz memang orang nak tahu Ustaz, kenapa peri pentingnya mungkin Ustaz Hanafi dengan Ustaz Wan Muhammad Irsyad boleh kongsi sama, kenapa peri pentingnya Al-Quran tu bacaannya ataupun tadarusnya ataupun penghayatannya perlu dilakukan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Mungkin Ustaz Hanafi start dulu boleh. Okey, bismillah. Alhamdulillah. Seperti mana yang kita dengar ayat tadi pun, pada permulaan ayat tu dah jelas, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturun padanya Al-Quran. Dah terang di situ hubungan antara dua perkataan Ramadan dengan Al-Quran. Okey. Jadi antara yang paling penting untuk kita gandingkan dua perkataan ini, satunya Ramadan bulan yang penuh rahmah, maghfirah dan bulan yang dinanti-nantikan. Setiap habisnya bulan Ramadan, akhirnya bulan Ramadan, kita akan tertunggu dan ternanti-nanti untuk Ramadan yang berikutnya. Begitulah perasaan semua Muslim dan Muslimah. Bila Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat-sangat istimewa, maka bila datangnya Ramadan, sepanjang bulan Ramadan dah tentunya kita nak kena ada sesuatu yang istimewa di dalamnya, iaitulah Al-Quran. Kaitan Ramadan dengan Al-Quran ini sangat-sangat rapat. Satu lagi ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang kita maklum dalam surah Al-Qadr ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Okey. Bila Al-Quranul Karim dikait-rapatkan dengan Ramadan, seolah-olah Ramadan ini dimuliakan kerana Al-Quran. Seolah-olah Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala fardukan berpuasa di bulan Ramadan kerana Al-Quran, sebagai kita mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala turunnya Al-Quran. Sebab apa? Sambungan ayat itu, hudal linnas. Al-Quran ini diturun untuk memberi petunjuk dan hidayah kepada kita. Tanpa Al-Quran, manusia tak selamat. Kalaulah Al-Quran ini tak diturunkan, manusia akan hidup terus dalam kegelapan. Jadi dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan dan kita berpuasa pula, maka sangat-sangat rapatlah untuk kita nak memperbanyakkan membaca Al-Quran siang dan malam. Dan satu lagi, kalau kita ingat sejarah Nabi SAW, Nabi menerima Al-Quranul Karim dalam tempoh 23 tahun lah. Daripada awal usianya 40 tahun, turunnya ayat pertama Iqra yang kita tahu, sampai umurnya 63 tahun, akhir ayat pun masih lagi Nabi terima. Jadi setiap Ramadan yang Nabi laluinya, Nabi akan bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Ini diriwayatkan dalam banyak-banyak kitab lah. Dan tadarus yang paling sahihnya riwayatnya adalah waktu malam. Ini menarik sangat-sangat. Jadi saya nak kaitkan di sini, bila Nabi SAW sendiri tunjuk contoh yang perlu kita ikut, iaitulah Nabi bertadarus. Istilah tadarus ni bukan semata-mata kita baca nak habiskan, kita kejar-kejar nak habis kuantiti yang banyak kan. Tidak. Nabi SAW bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Ini nak mengajarkan kita bahawasanya tadarus ini perlu kepada bersama orang yang lebih baik daripada kita. Supaya dia boleh bantu kita, dia boleh bimbing kita. Ini sebenarnya Nabi nak mengajarkan kita secara tak langsungnya. Waktu bulan Ramadan, setiap kali kita ditemukan dengan bulan Ramadan, ambillah peluang untuk kita tingkatkan kualiti bacaan kita. Bukan kita nak habiskan kadar khatam, nakkan kepada kelang kabut, baca cepat laju kan. Nak kepada mungkin dapat nama saya khatam 3 kali 4 kali, nakkan kepada itu. Tidak. Tadarus bermakna sejauh mana kita boleh menghayati. Itu yang pertama, tadabbur.
Dan yang keduanya, ambillah peluang untuk kita memperbaiki bacaan kita. Jangan tahun ni 2025 ini kadar kita, setakat ini mustawa kita ataupun level kita. Mungkin insya-Allah kalau Allah panjangkan usia kita 5 tahun lagi, 2030 bila baca ayat yang sama macam sama je 5 tahun sudah kan. Jadi maknanya tadarus tu tak ada, tak hidup pada diri kita. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jadi memang kaitan tadarus tu memang sering masjid-masjid di Singapura kan mereka anjurkan selepas solat tarawih atau di mana-mana. Betul, kadang-kadang kita duduk dengan halaqah pakcik-pakcik tadarus pun macam-macam sound adalah cara-cara mereka. Dan kadang-kadang pun betul Ustaz cakap, kadang pakcik ni aku jumpa tu tahun lepas 3 tahun lah sama aja betul lah. Cara dia lah masih susah macam sekat-sekat bacaan kan. Jadi betul satu pengajian bagi kita agar kita meningkatkan diri lagi lah. Jadi Ustaz Wan Irsyad yang muda ni, apa Ustaz punya pandangan tentang Al-Quran ni kepada youth lah ataupun belia-belia yang ingin bertadarus membaca Al-Quran? Mungkin Ustaz ada sikit-sikit kata-kata perangsang sikit. InsyaAllah yang pertama sekali ialah berkaitan bulan Ramadan ini. Al-Quran ini ialah lagi-lagi di bulan Ramadan ialah bulan penyucian jiwa kita panggil. Jadi hati ini lebih mudah dan lebih fokus untuk kita lebih dekat kepada Al-Quran. Kerana apa? Syaitan juga di bulan Ramadan ni diikat sepenuhnya. Jadi ia lebih mudah untuk kita semua menerima kebaikan. Jadi tak adalah bunyi hasutan, jangan baca Al-Quran, jangan baca. Melainkan di kita lah yang malas pula. Kan? Ada ustaz cakap syaitan tu tak ada di bulan Ramadan tapi syaitan diri pun ada bulan Ramadan. Itu yang susah sikit Dia sebelum dibelenggu tu dia dah serahkan tugas siap-siap dah kepada manusia untuk jalankan tugas dia. Betul juga ustaz cakap. Betul lah, bahaya. Jadi saya tengok suasana di Masjid Al-Ghufran ni, jemaah haji-haji yang bertadarus ni sungguh luar biasa. Sebab saya tengok yang pertama sekali semangat mereka nak bertadarus ni, masya-Allah. 4 halaqah sungguh luar biasa. Yalah, betul. Saya sudah berhijrah ke setiap halaqah tu, saya tengok masya-Allah struggle-nya mereka nak membaca Al-Quran. Betul. Sungguh struggle. Masya Allah. Walaupun dengan umur yang semakin meningkat. Mereka ada semangat tu. Mereka ada semangat. Members pun sebelah juga. Semangat juga tu pendorong. Pendorong. Ya betul. Ya. Walaupun mereka saling bergurau kan, tapi yalah. Mereka semangat membaca Al-Quran. Ada yang semangat, Ustaz saya nak habiskan juga ni sampai akhir bulan Ramadan ni. Mereka bersungguh-sungguh. Dan selain itu juga mereka juga lepas habis baca tadarus, mereka akan tanya, bagaimana Ustaz bacaan saya, tajwid saya adalah okey ke Ustaz kata. Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Ustaz Hanafi dan Ustaz Wan Muhammad Irsyad kerana telah berkongsi sama mengenai walaupun short and sweet tentang podcast ni tentang Al-Quran dan Ramadan dan juga latar belakang antum berdua. Sebelum tu saya dengar ada sedikit nasyid nasyid untuk dihiburkan kepada para pendengar. Ada bagi tahu kita. Ada ada. Boleh silakan. Kita boleh dengar juga boleh insya-Allah. Okey, kebetulan kita bercerita dan bersembang dengan Al-Quran. Jadi insya-Allah lah kita tutup mengakhiri kita punya pertemuan pada kali ini dengan sedikit alunan nasyid lah. Sedikit batuk. Tak apa. Dah boleh. Okey. Silakan Ustaz. Fadhal. رضينا بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا رضينا بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاه جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى
رضينا بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا رضينا بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى 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 Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Hanafi bin Abdul Rashid Abdul Rashid Yono dan juga Ustaz Wan Muhammad Irsyad bin Wan Zulkifli. Alhamdulillah dengan semoga insyaAllah dengan kali ini episod kali ini mengenai Al-Quran, semoga ia memberi inspirasi kepada para pendengar untuk terus berusaha menghafaz Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bertemu lagi di episod seterusnya podcast MDG Pulse dibawa khas oleh Masjid Darul Ghufran. Untuk program-program dan penyumbangan ataupun dana, sila lungsuri donate.darulghufran.org. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Podcast ini dibawakan khas oleh Masjid Darul Ghufran.